Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya hormati tuan guru kita Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, Tuan Haji Al-Syafi'i, owner and founder kepada Kembara Umrah. Hari ini Alhamdulillah, hari ini tuan-puan, Alhamdulillah kita nak berbicara tentang nasihat-nasihat haji, pengalaman tentang haji, orang nak pergi haji ni apa yang dia perlu tahu, syarat-syarat sebagai P1, syarat-syarat kesihatan, dan kepada Datuk, tuan guru kita nak tanya Datuk berkenaan dengan sepanjang Datuk pernah duduk di Mekah, di Madinah, buat umrah, buat haji, dan pengalaman-pengalaman di samping hukum hakam yang perlu untuk kita titik beratkan. Jadi tanpa membuang masa, saya nak mulakan dengan Tuan Guru Datuk sebagai mukaddimah tentang ibadah haji itu sendiri. Silakan Datuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahibul Fadilah Ustaz Mursyid selaku moderator pada hari ini. Tak lupa pada Tuan Haji Syafi'i, orang kuat kepada Kembara Umrah, insya-Allah bersama kita, dan sidang penonton yang saya kasihi sekalian. Menyebut pasal haji memang satu kalimah yang amat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Itulah puncak penzahiran ubudiyah, kehambaan kita kepada Tuhan. Kita tinggal anak bini, kita tinggal keluarga, kita tinggal tanah air, tanah watang, harta benda, aset, pekerjaan, semata-mata kita nak menyahut panggilan Tuhan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Cuma satu perkara yang Alhamdulillah saya amat sokong tabung haji, ada kursus-kursus haji, begitu juga syarikat-syarikat swasta termasuklah Kembara Umrah membuat seruang supaya mereka mempelajari ilmu, memahami dan mendalami terlebih dahulu. Kerana biasanya apabila kita lupa nak belajar, saban tahun akan berlaku. Kerana di sana akan ada ujian demi ujian, peristiwa demi peristiwa berlaku satu persatu yang akhirnya merosakkan, akhirnya menjadikan ibadat hajinya tergantung atau tidak sempurna. Allah bila sebut haji, Allah kata apa? Wa atimmu al-hajj wal umrah. Dan hendaklah kamu sempurna ibadat haji kamu dan umrah. Kalimah ini memberi makna bila sebut sempurna ni, tamam ni, maknanya buat betul-betul. Tamam ni. Sebab itu bila Allah menyatakan wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurna dan tamamkan ke atas kamu nikmat aku. Allah bagi kepada kita nikmat, tak ada seorang argue. Allah bagi buah pinggang, kita argue tu kena kesalahan kita, sakit tu baru kita rasa kena dialisis apa. Orang tak sedar jantung, darah, hemoglobin, mata boleh lihat semuanya, asalnya okey belaka. Akhir tak ada orang nak petikai pun. Semuanya orang terima seadanya, begitulah. Dan begitulah lebihnya Allah jadi. Nak tahu hebat tangan kaki kita ni, kita tengok je robot buat automatik. Nak jadi boleh berjalan, nak dengan AI ke apa ke tu kan main susah kan. Belanja sampai ratus ribu juta seumpamanya, itu pun tak sempurna, tak lengkap. Sebab mereka tak ada emosi. Mereka tidak ada perasaan. Mereka tidak ada ruhi. Mereka hanya boleh diakalkan dengan kecerdikan buatan manusia. Terhak. Tapi manusia Allah bagi semua sekali. Sama juga dengan ibadat haji. Bila ibadat haji beda ibadat umrah ni, Allah nak kita buat sempurna. Sempurna ni bukan ikut kepala kita, ikut kehendak Nabi. Kerana fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau katakanlah kalau kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku.
Cara ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita faham sunnah ni. Semayang, Nabi kata dalam hadis sahih riwayat Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu semayang macam mu tengok aku semayang. Nak tengok Nabi macam mana Rasulullah apa? Baca sirah Nabi, baca sunnah Nabi, belajar dengan ulama, tengok bagaimana huraian para ulama tentang apa yang ada dalam solat. Sama juga dengan haji, walaupun Nabi buat sekali sahaja haji dalam Islam, iaitu hajjatul wada'. Tapi Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, litakhuzu anni manasikakum, hendaklah kamu mengambil ibadat haji kamu daripada aku. Hendaklah kamu ambil. Jadi kita akan buat betul-betul mengikut apa yang Nabi ajar. Hadis Jabir bin Abdullah amat jelas, dan di samping beberapa hadis yang lain. Kerana sahabat merawikan dan meniru apa yang Nabi buat, mengikut apa yang Nabi buat, apa yang Nabi perintah, apa yang Nabi laksanakan. Jadi poin ini sebagai mukaddimah lah, saya katakan bahawa pentingnya belajar. Jadi kembara umrah melalui, alhamdulillah kita tengok pagi ni ataupun hari ni dia buat apa ni, podcast. Sekurang-kurangnya nak memberi celek ibadat haji dan ibadat umrah. Dan kita akan buat mengikut apa yang mengikut landasan syariah. Bukan sekadar apa. Allah menafsirkan, ulama menafsirkan liyabluwakum ahsanu amala, supaya dia uji kamu siapa yang lebih baik amalannya. Ahsanu amala, kata ulama ada dua. Yang pertama, menepati sunnah Nabi, menepati hukum hakam sebenar. Yang kedua, keikhlasan yang puncak. Maka insya-Allah haji akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ibadat yang lain. Jadi pusingan pertama Ustaz, mukaddimah yang mana saya begitu teruja bab haji ni atau umrah, yang paling penting belajar faham terlebih dahulu, barulah kita sahkan ibadat haji kita sebagaimana kata Imam Nawawi dalam mukaddimat dalam kitabnya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Tuan Guru kita. Kita nak pergi kepada Tuan Haji Asy-Syafi'i berkenaan dengan haji itu sendiri. Pengalaman Tuan Haji Asy-Syafi'i, dan sebelum tu masih lagi awal, saya kata saya ucapkan tahniah kepada Kembaru Umrah kerana atas lantikan daripada tabung haji sebagai PGH. Nak kekalkan momentum berada dalam senarai PGH itu tak senang, dan Kembaru Umrah alhamdulillah fit to that. Dan sebagai mukadimah Tuan Haji Asy-Syafi'i, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Moderator, Datuk, Kembaru Umrah pada asasnya berasal daripada Kuala Terengganu. Saya mulakan syarikat Kembaru Umrah ni pada tahun 2012, lebih kurang 13 tahun dulu. Macam Moderator bagi tahu, bukan senang nak maintain, bagi kepercayaan kepada orang ramai tentang Kembaru Umrah. Bermula dengan jemaah 2 orang dan cuba nasib hantar borang kepada tabung haji untuk pakej haji pula. Alhamdulillah dah 3 tahun Kembaru Umrah bertapak bersaing bersama-sama travel agent lain pakej haji. Saya Syafi'i Ismail lah, Tuan Haji. Saya dah buat haji 4 tahun. Pergi haji melalui tabung haji pun ada, pergi haji melalui PJH pun ada, pergi sendiri-sendiri pun ada. Alhamdulillah banyak pengalaman lah sebenarnya selama 12 tahun mengerjakan umrah, dan 4 tahun ini tahun ketiga Kembaru Umrah dalam bidang haji di bawah naungan tabung haji. Sebenarnya haji ni terdetik dalam sanubari saya. Saya berjumpa dengan kawan, saya nak pergi haji setiap tahun, niat saja. Macam mana, saya kata. Kawan saya kata tak boleh, mesti ada visa, ada syarat-syarat dia. Tapi saya kata saya nak pergi juga. Kawan saya cakap, tak apa, buka syarikat sendiri lah. Itu asas yang pertama saya buka Kembaru Umrah
untuk niat saya untuk pergi haji dan umrah. Setiap kali saya ada niat nak pergi, saya pergi saja. 3 hari lagi saya nak pergi, boleh pergi. Haji setiap tahun saya nak pergi, alhamdulillah. Dah 3 tahun saya boleh pergi haji, alhamdulillah. Itu niat pertama saya. Bukan niat untuk nak berniaga pada asalnya. Niatnya. Okey, haji tahun ini kemar umrah kita ada 2 hotel sebenarnya. 2 hotel, satu hotel di Sapuah. Semua orang kenal hotel di Sapuah ni. Turun hotel terus masjid. Betul. Dia bukan 50 ataupun 80 meter daripada hotel daripada hotel dan ke masjid. Hotel itu sangat famous lah. Dan satu hotel kat belakang sikit di Hotel Makarim. Lebih kurang 300 meter. Dengan harga saya dah tawarkan pada semua orang dan telah saya wartakan dengan tabung haji bermula dengan harga 44,800. Bermula dengan sehingga 70 lebih lah. Mengikut kategori masing-masing lah. Tahun ini tabung haji menetapkan 50 orang P1. Sebenarnya bukan tahun ini saja. Sejak bermulanya PJH dah ada syaratnya mesti minimum P1. P1 itu apa? P1 itu adalah surat jemaah menerima tawaran direct daripada tabung haji. Tahun pertama saya dapat 17 orang sahaja. Tak tahu apa-apa, 17 orang saja. Tahun kedua, tahun lepas saya dapat 77. Alhamdulillah. Tahun ini tak tahu lagi lah. Kita cuba, alhamdulillah dengan izin. Apa pun kita berjuang lah dengan dibantu oleh kawan-kawan, dikata dengan kita punya tim yang nak kata banyak pengalaman pun tidak, tapi adalah sedikit pengalaman yang pengalaman daripada umrah. Contohnya kita ada Ustaz Syamuddin daripada Seremban, Ustaz Saifullah daripada Bangi, Ustaz Asrah daripada Johor Bahru, dan banyak lagi ustaz-ustaz yang di bawah cawangan dan wakil-wakil kita satu Malaysia. Okay. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji untuk round pertama ni. Round kedua, kita nak fokus pada jemaah-jemaah, tetamu Allah itu sendiri. Pengalaman Tuan Guru Datuk menguruskan agensi haji di bawah Tuan Guru sewaktu Tuan Guru Datuk sebagai menteri dan sebagai mufti. Tahun lepas banyak ujian. Antaranya sewaktu di Muzdalifah, jemaah kena berjalan kaki daripada Muzdalifah ke Mina. Ya betul, komplain banyak berlaku dan sebagainya, tapi kita pasti ada pahala yang sangat baik kat situ. Datuk, sepanjang Datuk menguruskan ni, menguruskan agensi-agensi di bawah Datuk sebelum ini dan sebagai seorang mufti antara yang terlama di Malaysia, apa kita boleh nasihatkan bakal-bakal hujjaj, bakal-bakal jemaah haji ni, Datuk? Ya, saya ucap terima kasih sidang penonton yang dirahmati Allah. Saya suka dengar apa yang dikatakan oleh para ulama. Ada beberapa statement yang menarik berkenaan dengan haji. Pertama, dia kata kalau kita pergi ke Mekah setiap tahun, kita pasti akan bertemu masalah baru sentiasa. Itulah uniknya dalam bab ibadat haji ni, ada masalah baru je. Dari setahun ke setahun akan ada masalah-masalah baru. Dia tidak bersifat statik. Dia akan ada isu ni. Kedua, kenyataan yang juga saya rasa baik kalau kita tengok ialah haji ni apabila seseorang itu dia pergi, sebenarnya dia kena ada 2 perkara je. Perkara pertama buat, yang kedua jangan buat. Ini dia panggil if'al, la taf'al. 2 je. Apa yang disuruh buat, apa yang dilarang jangan buat. Dalam Al-Quran ada sebut kalau bab haji ni 3 perkara yang kena jaga betul-betul.
Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji ini merupakan bulan-bulan yang tertentu. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Maka siapa yang melaksanakan keperluan ibadat haji, pertama fala rafasa. Apa makna rafas? Bercakap berkenaan dengan seks. Masalah bersetubuh, masalah ni. Jadi dia ini sebenarnya itulah maknanya Tuhan tahu. Dalam suasana macam tu, itulah banyak manusia dah mikir. Wala fusuqa, jangan duk sibuk dengan perkara-perkara yang fasik. Tengok orang ni konden, tak puas hati, begini, letih kita. Wala jidala, duk berdebat. Benda ni berdebat. Yang ada macam-macam berdebat. Hak ni berdebat, bahagian ni berdebat. Akhirnya mengeruh dan menggerhanakan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Dan ini adalah bala dan ini adalah tak baik sangat. Sama juga, saya suka nak nyatakan. Yang ketiga, saya nak kaitkan. Siapa yang pergi ke Mekah pada tahap kata orang terbaik sekalipun, tetap ada ujian. Saya dengar sendiri daripada pembesar negara kita yang cukup hebat. Bila cerita pengalaman dia berjalan kaki jauh, pengalaman dia kini, pengalaman ni, itu sudah menjadi satu juzuk daripada ujian dalam pelaksanaan ibadat haji dalam kehidupan mereka masing-masing. Itu biasa berlaku. Walaupun dia kata saya bayar 100,000, 200,000, bahkan lebih pada tu lagi. Walaupun dia telah ni, maka akan adanya ujian. Dia tak sama, tuan-tuan. Sebab itu dalam bab ibadat haji ni adalah satu prosesan ibadat yang ditapis, yang disaring, yang sebenarnya kita nak ikut apa yang Nabi ajar supaya mendapati haji yang mabrur menjadi milik kita. Itu dia. Jadi kisah macam orang terpaksa jalan di Arafah ke Muzdalifah, atau dari Muzdalifah ke Mina, atau dari Mina ke Mekah, atau sebaliknya. Sebenarnya fenomena itu bagi kita memang teruk, tapi bagi sebahagian orang itu adalah peluang yang terbaik. Apa salahnya kalau kita terpaksa jadi macam itu? Kita nak lagi selesa, tapi kalau terpaksa, kita tukar daripada perasaan yang tidak seronok tu, menggambarkan bagaimana kita berjalan, kita teringat zaman Nabi berjalan, para sahabat berjalan. Yang Nabi kata as-sakinah, sakinah, maknanya perlahan-perlahan, tenang, jangan berebut, jangan berlumba. Menunjukkan kepada kita bahawa semangat itu kita kena ambil. Tak kira lah macam mana sekalipun kita ni, tapi kita kena jaga emosi kita, jaga bahasa kita, supaya kita tidak termasuk dalam 3 perkara itu. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tapi kita ganti dengan macam sahabat Nabi yang diriwayatkan daripada Anas ibn Malik dan lain lagi. Minnal mukabbir wa minna mulabbi. Di kalangan kami ada yang takbir sebab tu malam raya dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi suasana macam ini kalau kita bentuk, kita bina, kita akan rasa satu seronok yang amat sangat. Apatah lagi kalau kawan-kawan kita dalam keadaan yang emosinya tak stabil, kita tenangkan dia dan kita tukar dengan semangat macam itu, dia jadi semangat. Dan perkara ini menyebabkan mereka akan mengucap terima kasih pada kita dan seronok. Bila pulang ke Malaysia selepas beberapa tahun, dia kata terima kasihlah Haji telah beri satu ilmu yang baik kepada saya, pengajaran supaya haji saya ni mabrur, haji saya ni, dia akan merasa keinsafan. Tapi kita tak naklah keinsafan selepas berlaku maksiat ataupun kesalahan. Kalau boleh keinsafan, hampir nak lakukan dengan ada sebuah kesedaran yang akhirnya kita dapat mencapai matlamat haji yang baik, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya nyatakan, sebarang bentuk ujian di Mekah
yang kita tidak sangka, maka itulah sebahagian daripada ujian dalam kehidupan kita yang kita kena selesaikan dengan sebaik mungkin. Siru ala barakatillah wa faqakumullah wa saddada qutakum. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya pun sendiri rasa nak join dengan kembara untuk melaksanakan ibadat haji tahun ni, nak tengok sekali macam mana pelaksanaan. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada semua syarikat yang banyak offer dan ni. Saya seronok semua. Tapi kita bergili-gili sebab haji ni tak boleh buat 4 kali setahun, dia sekali setahun je. Jadi kita tengok suasana yang baik, insyaAllah. Yang paling pentingnya ialah kita nak biar haji kita ni, sebab kita tak tahu dengan sistem yang berlaku sekarang ni, dengan ramai yang nak minta, yang terpaksa dikotakan dan digunakan pelbagai syarat. Apabila kita dapat kelulusan dengan syarat-syarat tersebut, itu juga sebuah kemenangan yang besar. Alangkah baik kemenangan itu berakhir dengan haji yang mabrur, bukan sekadar condemn, tak puas hati, rasa gini, dah lah letih, dah lah ni haji pun tak dapat haji mabrur. Jadi rugi kita. 2-3 kali rugi, kita tak nak. Kita nak, kita untung. Orang yang sebaiknya ialah dalam apa jua keadaan dia dapat keuntungan. Kata cerdik pandai dalam buku La Tahzan, jangan kamu duka cita. Kalau kamu dibagi dengan 1 gelas minuman yang masam, air limau masam, jangan kamu condemn, jangan kamu marah, jangan kamu kata apa-apa, tapi kamu tukar dengan kamu masukkan sesudu dan sesuai gula, kamu kacau, dia akan jadi makanan minuman yang paling suka, masam manis, paling seronok untuk kita makan. Jadi benda macam ni kita boleh tukar keadaan, kita cuba dalam keadaan ketenangan dan kebaikan. InsyaAllah kita yakin apa yang disebut oleh Sahibul Fadilah Ustaz Mursyid tadi adalah itulah rencam ragam apabila kita tidak diperingatkan dalam ibadat haji kita untuk mendapat dan meraih haji mabrur. Wallahualam. Baik, terima kasih Tuan Guru Datuk. Saya nak pergi kepada Tuan Haji Asy-Syafi'i. Tahun ni Tuan Haji, ramai orang takut sebab katanya tabung haji tak hantar petugas kesihatan, katanya hospital di Shisha ditutup kan. Dan still Alhamdulillah 31 agensi yang dilantik oleh PGH masih kuat untuk take out the challenge. Dan bagaimana Tuan Haji Syafi'i, sebab isu kesihatan isu besar untuk jemaah, boleh sakit kat sana, even tahun lepas kes-kes potong kaki pun ada kan. Jadi bagaimana Haji Syafi'i melihat dan dari sudut kembara umrah sendiri untuk nak serve tetamu-tetamu Allah yang memilih kembara umrah sebagai suatu pilihan pergi haji pada tahun ini. Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih. Tahun ini tabung haji mengenakan syarat yang ketat kepada semua jemaah. Contohnya, sesiapa yang semua jemaah yang buat permohonan mesti melalui saringan kesihatan yang contoh kecil manis tidak melebihi pada 10. Lepas pada 10 tidak boleh pergi. Dan yang lain lagi lah yang tidak berapa kritikal. Yang paling kritikal, sambil-sambil tu Haji sebut je yang kritikal. Yang kritikal tu adalah kecil manis saja. Okay. Kecil manis. Pengalaman saya lepas yang kecil manis, mungkin ada yang terlepas pandang oleh tabung haji, dia lepas bawah pada 10 tu kecil manis. Tapi apabila berlakunya ada perjalanan yang banyak daripada Muzdalifah ke Mina, menyebabkan ada berjemaah yang kaki melecet. Tapi Alhamdulillah kita kemarin umrah tahun lepas kita ada petugas ramai 10 orang. Perempuan ada 5, lelaki pun ada 5 selain daripada tanah, daripada Malaysia. Itulah yang menyebabkan 10 orang tu rencam daripada sana lah Haji. Ya, kita ada lebihkan 10 orang. Masya-Allah. Untuk menyatuni semua jemaah yang tak berapa sihat ni, dan tindakan yang cepat. Kita ada kenderaan, menjadikan kenderaan. Siapa yang sakit kita terus hantar kepada, dan juga
kita sebenarnya package kita ni duduk di Adijah dulu. Bermula 1 Zulhijjah hingga 15. 1 hingga 7 kita sebelum pergi kita buat tarwiyah. 1 hingga 7 kita quarantine dulu lah pekat awal. Quarantine dulu 1 hingga 7 supaya kita betul-betul sihat dan kita bagi ilmu yang secukupnya untuk persediaan haji. Maksudnya dua-dua package haji kembara umrah 1 Zulhijjah semua masuk ke Semua Aziziyah. masuk di Adijah. Betul. Supaya kita nak monitor kesihatan tu. Betul. Supaya pada haji hanya 1 kali je sebenarnya. Tahun depan tak tahu lagi. Umrah boleh bila. Sebab tu kita di kembara umrah mengutamakan haji, dan umrah tu terlepas pada 15 boleh buat, tak ada masalah. 1 hingga 7 selain pada umrah wajib yang pertama tu, kita macam kuarantin jugalah. Kuarantin bukan kuarantin macam kuarantin di penjara ataupun tu. Jadi kita bagi hotel juga sebenarnya di Adijah, di Shisha ni, di Adijah. 1 hingga 7 dengan makan dan semua macam hotel di Mekah juga. Selain tu juga kita bagi tahu kepada semua jemaah, bakal jemaah supaya tahun ini lebih bersedia. Jangan dah dapat surat terus pergi ke klinik. Semalam pun ada terus pergi ke klinik, BMI dia 38. Dia pun terkejut kenapa BMI 38. Dia tak perasan dia gemuk, tapi BMI dia 38. Kecil manis 13. Dia dapat P1. Tu tak boleh pergi. Allah sayang. Itulah saya sarankan kepada semua jemaah kembara umrah ataupun semua jemaah muasasah ke apa, supaya kalau nak makan ubat dululah. Tak kira makan ubat kampung ke ubat Excited tu tak tepi dulu. Kena tahan sikit. Kita dah dapat peluang, tiba-tiba peluang tu terlepas. Tahun ini pun saya dimaklumkan pihak hospital dan klinik tidak ada kompromi. 10 ke atas tak boleh negotiate. Nak makan ubat dulu ke apa ke, test tak lepas, terus masuk sistem, tak boleh pergi. Okay. Dan yang berkursi roda pun buat salah. Yang paling penting juga tahun ini tidak ada lagi haji safari. Itu yang paling menakutkan kita. Kita dah bayar, mungkin dia package 100,000. Bila tak ada haji safari, tak ada haji lah. 100,000 tak ada apalah. Tak ada cerita sikit haji safari tu, sikit je. Biar penonton dengar apa maksud haji safari ni. Haji safari ni dia dah tak boleh pergi berjalan kaki ke apa, dah masuk ward. Jadi pihak hospital kena hantar juga apa dengan cara sekalipun, dengan kereta ke apa ke, ataupun dengan cara terlentang ke apa, dia pergi juga ke, walaupun dalam keadaan sekejap, ke Arafah. So tahun ni tidak ada lagi haji safari. Okey Encik, saya minta tu tambah sikit. Saya tambah pengalaman kami sebagai pengerusi pakar rojok ataupun panel pakar rojok tabung haji dulu. Memang saya tengok haji safari tu, saya naik untuk pengetahuan penonton lah semua. Haji cakap tu memang betul sangat lah. Dulu memang tabung haji dulu pun tahun lepas mungkin ada lagi. Dia ada hospital di Shisha di ni. Jadi biasanya orang sakit ni ada 2 jenis. Sakit ringan, orang panggil pesakit luar. Yang kedua pesakit berat. Jadi pesakit berat ni duduk di macam ward lah, ward sementara hospital beroperasi. Dan mereka seboleh mungkin akan lepaskan sebelum daripada pergi ke Arafah dan ke Mina tu. Maknanya 7 hari bulan, 6 hari bulan, 5 hari bulan, kalau boleh keluar dululah. Tapi ada yang tak mampu. Bila tak mampu memang dia kena bergantung pada orang lain. Bergantung tu ada 2 jenis lah. Satu tahap parah, satu tahap biasa je. Tahap biasa mungkin boleh masuk dalam bas akan bawa dia. Itu pun ramai yang uzur macam tu. Dan itu pun dia sediakan sebagai haji safari. Yang kedua yang teruk lagi, tapi dia ada warasan, ada akal, dia bukan raibubah ataupun pesang, tak, dia sedar, tapi dia diperlu alat bantuan ni mungkin dia sediakan
menggunakan ambulans khas. Seorang ataupun 2 orang satu ambulans. Dia akan pergi biasanya dekat nak Zuhur ataupun lepas tu ataupun sebelum tu sikit. Kemudian dia akan duduk sana selepas Zuhur masa waktu wukuf dalam 1 jam 2 jam. Kemudian adalah orang baca doa ajar kat dia semua sekali. Lepas tu mereka akan terus balik ke hospital masing-masing. Itulah namanya Haji Safari, dan saya ucap terima kasihlah kepada inisiatif tabung haji nak menghajikan juga orang yang kalau mampu. Tapi dengar kata macam disebut tahun ni mungkin tiada tu, ini merupakan cabaran. Tu sekadar tambahan untuk Tuan Haji cakap tadi lah. Silakan. Kita pun bukan satu cabaran lah tahun ni. Di Kembara akan merancang macam mana sekiranya ada apa-apa berlaku yang mengenai Haji Safari ni lah. Dan ada juga kadang-kadang jemaah dia tak tahu dia ada kencing manis. Dia pergi test, lepas sampai di sana tiba-tiba bila dah kaki melecet, dia pun sign satu surat untuk masuk ward, dan tak tahu dia sign surat tu dia dibenarkan buat operation. Anak tak tahu, kat rumah di Malaysia, pergi haji ada kaki, balik tak ada kaki. Itulah pentingnya kita jaga kesihatan sebenarnya. Apa pun tak pergi haji pun kena jaga kesihatan juga. Betul. Sebenarnya. Tapi janganlah kita saya nak pergi haji saya kena jaga kesihatan. Sebenarnya kesihatan tu boleh jaga walaupun kita tak pergi haji. Untuk sama-sama kita dalam Islam pun Ustaz pun lebih tahulah kita kena perlu jaga kesihatan apa pun. Tambahan tadi, hospital tutup, hospital tabung haji tutup. Tapi adakah hospital Saudi lebih bagus daripada hospital tabung haji yang ada kat sana? Okay. Saya melihatlah satu dunia akan pergi. Mungkin 1/8, 1/5, tak tahu lagi tahun ni kota macam mana. Hospital tetap ada. Kalau satu-satu je dia tak bertambah. Tapi tabung haji buat satu hospital untuk orang Malaysia saja. Di Indonesia tu. Negara lain dan negara luar tak ada pergi. Tetapi dia dan kita bagusnya tabung haji yang terpadu sebelum ni khas untuk orang Malaysia saja tempat tu. Tapi sekarang ni satu hospital tu untuk semua ramai. Tengok berapa sesaknya. Kalau jemaah kita yang dia sakit tapi tak boleh masuk ward, macam mana kita nak handle? Macam mana kita nak handle? Saya pun tak nampak lagi macam mana kalau 10 orang okey je. Tapi kita pergi ni dengan 33,000 orang. Orang Malaysia. Macam mana kalau ambil 10% saja, 3,000 orang sakit. Macam mana keadaan di hospital tu? Itu saya tak nampak lah. Dan ada juga kata bila yang tak masuk ward ni dia letak dulu satu tempat ataupun satu hotel atau macam mana, tak tahu lagi lah. Pun saya rasa agak sukar kita nak menguruskan. Baik. Saya pengalaman kami duduk di Saudi dan ulang alik daripada saya rasa dah hampir 16 tahun. Saya lihat Saudi dia punya Wizarah As-Sihah dia ataupun Kementerian Kesihatan dia sangat-sangat baik. Dan saya sebenarnya bila tabung haji dia terpaksa tutup disebabkan kos dan sebagainya kan, kita kena ucap itu kita kata ijtihad dan berdasarkan apa-apa yang kita lihat, duit dan sebagainya lah kan. Tapi saya ada adik-beradik yang bekerja di hospital Saudi dan sebagainya. Saya rasa kelengkapan hospital bila dia sanggup terima 2 juta orang, dia orang boleh urus insya-Allah taala kan. Dan kita harapkan sangat-sangat bila tabung haji dah start saring kan, bila nak pergi kena saring, sampai kat sana jemaah dah sampai saya aku dah lega dah, jangan risau, tak ada apa, tak, maksudnya sampai sana kena lagi jaga. Tetapi kita nak bagi assurance daripada, mungkin kita sebut on behalf tabung haji lah, kita sebut insya-Allah kan, kita dah saring sebaik mungkin, sampai sana akan diurus dengan baik insya-Allah berkenaan kesihatan dan sebagainya. So sidang penonton yang sedang melihat, kita tak nak wujudkan suatu perasaan takut sangat kan. Memang perjalanan haji suatu perjalanan yang berat, tetapi setiap tempat itu adalah dia punya keadaan-keadaan yang perlu ditarik, ditolak, dan insya-Allah Saudi antara tempat
fasiliti kesihatan dia sangat-sangat baik dan mantap lah, insyaAllah ta'ala. Saya nak pergi ke Tuan Guru Datuk kembali. Alhamdulillah, tahun ni Tuan Guru Datuk akan bersama dengan Kembara Umrah melihat sendiri pelaksanaan ibadah haji daripada awal sampailah habis, insyaAllah ta'ala. Dan moga-moga jemaah-jemaah yang memilih Kembara Umrah pada tahun ini bersama dengan Datuk kuliah di Aziziyahnya, sewaktu di Arafah, Muzdalifah dan Minanya, ada sesi-sesi bersama Datuk, insyaAllah ta'ala. Tapi peringkat awal ini kita nak minta Datuk, kalau orang buat kursus haji mungkinlah 13-14 siri. Kalau kata fast track pun mungkin 2 jam 3 jam. Tapi kita nak tetamu-tetamu Allah yang bakal ke Tanah Suci nanti bersama dengan Datuk dan juga Kembara Umrah, at least Datuk boleh cerita sikit pengalaman haji ataupun pengalaman kita touch point Datuk daripada KLIA sampai kat sana, dah sampai Aziziyah, lepas tu ke Arafah, Datuk sentuhkan rukun-rukun, dia jadi macam kursus haji sikit Datuk. Ya. Silakan Datuk. Okey, pertama sekali apabila kita terima tawaran, bagi saya kita sujud syukurlah pada Tuhan. Dan apa yang jemaah haji buat, saya rasa itu amat baiklah daripada dulu lagi, dengan kendurinya, dengan jamunya beri, terutamanya orang fakir miskin, anak yatim dan kawan-kawan jiran. Sebagai satu penghormatan kita dengan dia, kita nak musafir. Keduanya, kita juga mempelajari macam kursus-kursus tadi. Jadi bila kita datang ke Mekah ni dengan satu tekad, dengan nawaitu yang sungguh-sungguh, jadi daripada situlah kita mula mendampingi mutawif, ustaz dan seumpamanya. Kalau kita masuk Mekah dulu, kalau kita buat haji tamattu', maka kita dalam kapal terbang akan di-announce supaya kita niat umrah. Pasal niat, kita pun niatlah lebih kurang sejam atau kurang sikit atau lebih sikit sebelum sampai ke Jeddah. Maka kita diperingatkan beberapa kali untuk pasal niat umrah atau niat haji kalau buat haji ifrad, atau kedua-duanya kalau buat haji qiran. Jadi kita pun niat umrah. Bila kita niat umrah, maknanya kita sudah pakai ihram. Pakai ihram ni kadang-kadang kita nampak okey, tapi sensitif sikit lah, spender kadang-kadang kita tak pakai. Yang tu pun kena buang. Kena hanyalah izar dan ridak sahaja, 2 helai pakaian bagi lelaki. Sampai di Makkahul Mukarramah, di Jeddah lagi dah pakai ihram dah. Ihram umrah ataupun ihram haji ataupun kedua-duanya. Ini kalau masuk Jeddah dulu, untuk kita tak pergi ke Madinah. Kalau pergi Madinah, kita tak perlu apa-apa lagi. Sama ada kita turun Jeddah, kita turun ke Madinah, kita terus pergi sana dengan cara biasalah. Tapi biasa kalau masuk tas itu, kita pergi ke Mekah, kita niat. Dan bila kita sudah niat, kita akan dipandu oleh mutawif-mutawif kita. Saya ambil tamattu' lah biasanya. Maka kita pun tawaf umrah dan kita sa'i, kita bercukur. Selesailah ibadat umrah kita. Kemudian kita boleh pakai pakaian biasa dulu ni. Kalau ikut Tuan Haji Syafi'i kata tadi, katakan daripada 1 sampai kepada 15 berada di Aziziyah, dia duduk di Aziziyah. Duduk sana mungkin ada masa nak pergi sembahyang masjid Nabi, Masjid Haram. Itu kita tanya mutawif kita, tanya pengurusan. Dari sudut satu kemampuan, kelengkapan ini, sebab kita ada satu hajat yang besar, yang utama, iaitu melaksanakan ibadah haji. Jadi penjagaan kesihatan dan seumpamanya kita kena ambil kira betul-betul. Masalah nak buat umrah, bagi saya cukuplah sekali itu sahaja dulu, kerana waktu tu begitu dekat. Jadi apa yang paling penting adalah kita sembahyang secara berjemaah di tempat kita di situ di Aziziyah. Itu bagi saya dengan suasana sesak yang ini, itu jauh lebih baik. Bukan apa, selama mana kita berada dalam tanah haram Mekah tu, mengikut pandangan Al-Imam Nawawi dan disokong oleh jumhur ulama, pahalanya 100,000. Sama juga.
Jadi kita pun sembahyang sebab kita matlamat kita adalah nak dapat 100,000 pahala dan ni dapat. Cuma kedekatan dengan Kaabah itu pahala ekstra lain lah. Tapi dengan keadaan macam itu kita dapat. Jadi kita boleh dengar ustaz, masyayikh kita mengajar bab haji dan seumpamanya. Kita isikan dengan pembelajaran, pengajaran dan juga tak lupa dengan ilmu, dengan ibadat, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan apa kita buat. Dan bila dah sampai kepada tahap tarikh untuk ke Arafah 9 ataupun 8 Zulhijjah, kita pun pergi. Masa tu kita baru masuk niat haji. Bila kita niat haji tu, itulah yang sebolehnya bagi saya hari 9, hari 10, 11, 12 itu namanya puncak ibadat haji. Hak tu hak sebenarnya. Terutamanya 9. Masa itulah kita tengok Nabi doa banyak, Nabi beri nasihat, kita letakkan dengan zikir, ibadat sungguh-sungguh dan kita cuba semaksimum mungkin acara ibadat dan sebaik mungkin. Dan kita ikut patuhlah semua sekali. Lepas tu dari satu perjalanan ibadat haji kita, sebagaimana kita sentiasa dibimbing oleh mutawih-mutawih yang berpengalaman, yang mempunyai banyak maklumat dan juga ilmu serta makrifah. Kita ikut apa yang mereka cakap ni dan apa yang kita tak tahu kita tanya. Kerana itu Imam Nawawi dalam salah satu 20 lebih nasihat dia dalam Muqaddimatul Hajj, bersahabatlah dengan orang alim bersama, tahu, tanya insya-Allah. Tabung haji sendiri pun ada panel pakar rojak dia, ada keluar bayan lil hajj, irsyad al hajj dan seumpamanya yang kita boleh ambil talian taib. Tapi kita sendiri pun saya tengok kembara dan sahabat-sahabat kita kemukakan asatizah, ustaz-ustaz menjadi guru pembimbing yang boleh menambahkan lagi kefahaman kepada bakal jemaah haji ni. Jadi insya-Allah kita akan sentiasa mendapat bimbingan daripada mereka yang berautoriti dan faham. Dan puak-puak ni bukan sekali, bukan sehari dia pergi ke Mekah, bukan baru kali pertama haji, tapi mungkin belasan kali dan ada yang puluhan kali. Pengalaman-pengalaman itu amat mengarifkan diri mereka, menyebabkan haji yang mereka lakukan insya-Allah menepati kehendak yang Nabi suruh, litakhuzu anni manasikakum, dan melayakkan mendapat haji yang mabrur. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Haji Syafi'i. Kami di sini bersama dengan Datuk dan tim-tim kembara umrah dan sebagainya. Di sini kita sedang nak promosikan pakej haji daripada kembara umrah yang dilantik daripada tabung haji sendiri, PJH tuan-puan. Jadi waktu ini saya nak minta lah Tuan Haji Syafi'i cerita sekali lagi pakej dan diskaun. Tekan diskaun sekali lagi supaya yang sedang melihat nak daftar kena cepat, sebab tak lama dah sistem haji nak kena tutup dan sebagainya. Tuan Haji, silakan Tuan Haji. Tuan Haji lebih semangat sikit biar lebih ramai daftar Tuan Haji. Ya, InsyaAllah. Okey, tahun ini banyak perubahan tabung haji sebenarnya. Kalau tahun lepas Syawal masih kita berjuang dari segi sistem, tapi tahun ini seawal bulan Januari dah tutup sistem. Sistem pendaftaran semua dah tutup. So di kembara memang kita selalu bersedia lah dengan apa sekalipun. Kalau tak tidur malam bulan puasa tu sampai pukul 4, pukul 5 pagi, sebab kita berbeza masa dari 5 jam dengan Saudi. Dia baru bangun, kita baru bangun, dia baru bekerja. Pukul 5 pagi dia baru bekerja, kadang-kadang dia habis solat bulan puasa, dia baru start kerja. Pukul 10 dia baru pukul 3 kita. So waktu tu dia kemarin memang saya bersemangat lah. Okay. Tahun ini kita ada 2 package lah sebenarnya. Satu di hotel yang paling dekat lah takai ini, di Sapuah, dengan harga bermula 48. Dia ada 2 package saja. Satu package Makarim dan package Safuah. Kita ada 2 package, package Imam dan package Matim.
kenapa PK Iman ni? PK Iman adalah cucu pertama saya. Nama dia Noah Iman. Masya-Allah. Dan cucu kedua saya, cucu ketiga, Martin. Yusuf Martin. Kalau ada 10 cucu kena buat 10 package je. Ya, betul. Okey, kita ada di package Iman bilik berlima dengan harga 49,800. Ya, bilik bertiga 55,800. Bilik berdua, bilik bertiga 50, bilik berempat 55,800. Bilik bertiga 59,800. Bilik berdua 62,800. Saya ada offer, special offer yang diluruskan oleh Tabuji. Sehingga 11 bulan 11 sahaja sesiapa yang ambil package dan daftar terus dengan ada kelulusan kesihatan, kesemua package tak kira rayuan kata apa, kita bagi diskaun 4,000. Bagi diskaun 4,000. Alhamdulillah. Bagi package bilik berempat dan berdua di Sapuah, kita bagi diskaun 7,000. Masya-Allah. Valid hanya 11 hingga bulan 11. Kenapa 11 bulan 11? Boleh telefon direct ke Kembara untuk kita bagi penerangan kenapa sebenarnya. Dan package Martin di Makarim dekat juga, dalam 300 meter saja. Kalau berjalan kaki saya tak sampai 5 minit kot. Lebih kurang. Bermula 48,800, 52,800 dan bilik berdua 57,800 sebelum diskaun. Selepas diskaun, semua package tersebut kita diskaun 4,000. Sama semua. Okey, sebab apa saya bagi diskaun? Untuk bagi peluang yang kemungkinan hanya tahun ini dia ada duit banyak tu saja. Dia kata terdetik, saya nak pergi. Tapi duit banyak ini saja. Mungkin yang dah berduit, dia mungkin boleh ambil package yang lebih mahal. Kita pun ada package lebih mahal di Sapuah. Orang yang ni fokus pada P1 Haji kan? Bukan tu, ini semua adalah P1. P1 ya. Rayuan harga agak mahal sikit lah. Rayuan agak mahal sikit. Sehingga semalam pun ada yang dah bertanya, dah lebih hanya bertanya lah sebab tak lulus lagi kesihatan sebenarnya. Kita hanya terima setelah lulus kesihatan. Dan first come first serve. Sebab hotel tak bagi ke semua bilik pada kita seorang. Dia ada travel lain yang minta juga. Bilik berlima ada berapa ada berapa bilik. Bilik berlima ada, bilik berdua ada berapa bilik, semua dah diaturkan oleh kita. Semua dah confirm semua. Pun dah kita bayar lebih kurang 30% daripada harga hotel. Itu di Mekah. Di Madinah kita ada hotel Ilah Taibah. Ilah Taibah ni bersebelahan dengan Movenpick. Belahan Movenpick berhadapan dengan Bani Syakifah. Lane yang pertama, barisan yang pertama. Hotel ini baru renovate dan dirasmikan baru 1 bulan. Semua facilities yang baru semua tahun ini. InsyaAllah. Baik. Kita dah di akhir-akhir sebenarnya. Tapi saya tak nak akhir-akhir lagi. Sebab belum habis kita korek daripada Tuan Guru kita. Nabi sebut dalam satu hadis, wal hajjul mabrur laisa lahu thawabun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, al hajju Arafah. Haji tu Arafah. Sebab tu kalau Tuan Guru Datuk dengan Haji Syafi'i sebut tadi, Haji Safari kok mana pun Arafah dia kena masuk. Muzdalifah, Mina tak pergi tak apa, tapi Arafah kena masuk. Jadi saya nak minta Tuan Guru Datuk bercerita sikit kepada kita persediaan dari sudut doanya, dari sudut amalan Nabi SAW-nya di Arafah saja. Sebelum tadi kita dah cerita daripada awal sampai habis. Cuma poin ini saya nak minta Tuan Guru Datuk sentuh dekat Arafah saja, supaya mana-mana jemaah-jemaah haji yang terpilih pada tahun ini daripada sekarang dia dah bersedia untuk Arafah ku nanti. Silakan tu. Setuju dengan apa yang dinyatakan Al-Hajj Arafah ditafsirkan oleh ulama sebagai rukun terbesar yang tidak boleh diqada. Kalau nak qada, lepas Haji Arafah dia kena qada tahun depan lah.
Sebab itu Nabi SAW menyatakan Al-Hajju Arafah. Siapa yang dapat duduk di Arafah pada waktu yang ditetapkan 9 Zulhijjah dan malamnya, maka dia dapat haji. Tapi kalau dia tak dapat waktu tersebut, maka dia tak dapat haji. Peri pentingnya. Oleh kerana Haji Arafah ni, kita akan tengok bagaimana Nabi sendiri sebagai pedoman kehidupan kita. Dia mulakan dengan masuk, dia pergi ke Wadi Uranah dan dia berkhutbah bila masuk waktu zuhur walaupun hari Jumaat. Kemudian dia sembahyang jamak qasar zuhur dan asar pada hari tersebut. Kemudian baru dia masuk selepas daripada Wadi Uranah itu. Sebab itu kalau kita tengok Masjid Namirah ni, peliknya sebelah depan tu bukan tanah halal tapi tanah haram, yakni tanah Mekah. Tapi belakang tu Arafah. Jadi separuh Arafah, kalau orang duduk iktikaf dalam tu tak masuk-masuk sebelah depan tu, maka dia tak masuk Arafah lah. Sebab apa buat jadi pelik gitu tu? Tujuannya kan Nabi buat macam tu. Nabi khutbah di situ dulu. Kemudian bila dah Nabi masuk di Arafah, Nabi pergi hampir dengan Jabal Rahmah. Daripada situ Nabi doa. Riwayat kata sampailah kepada waktu menjelmanya tenggelam matahari, masuk waktu maghrib. Dan Nabi tak semayang di situ pun. Nabi semayang di Muzdalifah qasar jamak takhir. Menariknya, bila Nabi buat macam itu, Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat semua, afdalud doa yaumi Arafah. Seafdal doa pada hari Arafah. Maknanya dalam doa-doa banyak adalah doa hari Arafah. Jadi di sini tuan-tuan, dia ada kelebihan orang yang melakukan ibadat haji itu. Kelebihan dia berbanding dengan orang lain doa 3. Yang pertama, kelebihannya dia doa pada hari Arafah. Orang lain pun doa juga, di Malaysia pun boleh doa. Yang kedua, dia doa di padang Arafah, di Arafah sendiri. Yang ini khusus kepada jemaah haji. Yang ketiga, dia dalam keadaan ihram haji dan buat haji. Ini khusus kepada mereka yang buat haji. Petugas-petugas yang tak buat haji tak termasuk dalam tu. Jadi istimewanya mereka ni amat luar biasa. Doa mereka sudah barang tentu apabila dinawaitu dan diikhlaskan semata-mata kerana Allah, Allah akan terima. Dan Nabi juga kata kat kita, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seafdal apa yang aku kata dan para nabi sebelum aku kata ialah kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Justru alangkah baiknya kita menggunakan masa yang ada untuk kita benar-benar, khususnya pada hari Arafah tu. Kalau nak tidur, tidurlah sebelum tu. Tapi pada hari tu cubalah bersungguh-sungguh. Pagi tu bolehlah sikit-sikit nak tidur ke apa ke. Tapi selepas daripada zuhur itu membawa kepada terbenamnya matahari, bahkan malam tu, gunakan untuk doa sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah bagi kelebihan dalam doa tersebut dan Allah bagi hajat-hajat seseorang itu, hajat duniawi dan hajat ukhrawi, hajat dunia dan hajat akhirat. Dan kita minta keampunan kepada Allah. Dan kesan daripada doa Arafah ni, apa yang saya tengok dan saya tanya dan saya dengar dan apa yang diberitakan, kebanyakannya berjaya. Jadi berjaya dalam bentuk yang luar biasa. Ada orang mari sini, dia cakap dengan saya, Datuk tahu tak, saya dulu bila Datuk ceramah satu hadis bahawa tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunuba. Kamu ringinlah antara haji dan umrah. Selepas buat umrah beberapa bulan buat lagi, haji beberapa tahun buat lagi, kerana kedua-duanya dapat membasmi kefakiran dan juga dosa-dosa. Alhamdulillah Ustaz, Datuk cakap dengan kami semua dalam gumbungan tu, saya doakan supaya anda ada yang menjadi jutawan. Dan Alhamdulillah tu saya jutawan. Tengok dia mengaku.
dengan berkat. Jadi bagi saya memang kalau orang yang dapat pergi ke Mekah masa itulah doa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya dan mohonlah kepada Allah akan berlaku pelbagai bentuk keajaiban-keajaiban yang di luar jangkaan dan sangkaan kita. Dan itu semua maha kuasanya Tuhan, maha kayanya, boleh buat apa saja. Dan kalau hamba-Nya benar-benar munajat kepadanya, berusaha dan mengambil hukum sababiyah dan tawakal kepada Allah, maka sudah tentu akan berlaku keajaiban demi keajaiban. Jadi jangan lepaskan peluang beramal, berzikir dan khususnya berdoa kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya pada hari Arafah. Semoga Allah memakbulkan haji kita dan memabrurkannya dan memakbulkan doa dan memustajabkannya dalam kehidupan kita. Wallahualam. Baik, terima kasih Tok. Tuan Haji Asy-Syafi'i, kita dah di akhir. Kita nak gulung dah sebenarnya. Rupanya kita ada live di TikTok juga sebenarnya. Jadi Tuan Haji Asy-Syafi'i, terakhir kita nak gulung dah. Tadi Tuan Haji dah cerita, saya buat syarikat ni sebab saya nak bantu orang dan sambil-sambil tu saya nak pergi dan berjaya daripada kalangan PJ yang digugurkan dan sebagainya. Alhamdulillah, Kembara Umrah masih lagi berada dalam list 31 yang dipilih oleh tabung haji dan saringan tabung haji sangatlah ketat. Saya nak minta Tuan Haji Syafi'i yang terakhir ni tolong gulungkan harapan Tuan Haji, kenapa tuan-tuan perempuan yang sedang melihat kita di podcast, di TikTok dan medium-medium yang ada, kenapa perlu pilih Kembara Umrah? Di samping itu, kenapalah kena pilih Kembara Umrah? Silakan Haji. Okay, terima kasih. Harapan saya lah kepada semua para bakal haji lah, haji, supaya memilih Kembara Umrah dan semua PJS yang bertauliah dengan tabung haji. Jangan kita memilih travel-travel yang tak ada lesen, kerana kita tengok banyak yang berlaku tahun lepas tidak menggunakan saluran yang betul, menyebabkan kita tak sampai ke Mekah pun. Duit habis, matlamat pun tak boleh. Jadi dengan Kembara Umrah kita betul-betul committed. Apa yang jemaah nak, kita akan bagi tahu terus terang dengan perjalanan hajinya semua, supaya kita betul-betul memilih satu travel yang betul-betul ada ilmu. Bukan kita nak pergi sekadar nak pergi saja, kita dapat title haji saja. Kita tak dapat title haji pun tak apa sebenarnya. Haji itu adalah masing-masing. Nama haji orang panggil itu haji nama saja. Sebenarnya kita pergi haji, kita tahu sebenarnya mabrur ke tak mabrur terlepas kita balik haji. Jadi di Kembara Umrah sentiasa akan tekankan setiap malam terlepas subuh pun apa, kita bagi tazkirah sebelum dan selepas solat setiap hari. Di Azidiyah nanti kita tekankan betapa pentingnya haji sebenarnya. Haji bukan untuk orang ramai, untuk diri kita sendiri sebenarnya. Jadi perlulah memilih satu travel yang betul-betul yang betul-betul committed, insya-Allah. Okay. Baik, terima kasih Tuan Haji Asy-Syafi'i, dan moga-moga tuan-puan yang memilih dipilih pada tahun ini, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui tabung haji dan memilih Kembara Umrah untuk pergi haji kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak gulung dengan Datuk kan, Nabi sebut al-hajj wal mu'tamir wafdullah. Orang nak pergi haji, orang naik haji ni dan pergi umrah ni adalah wafdullah, tetamu Allah. In sa'aluhu a'tauhu wa in istaghfaruhu istaghfara lahum. Mereka minta Allah bagi, mereka minta ampun, Allah ampunkan. Jadi tuan-puan, tadi Datuk dah cerita speeding macam mana khusus haji tu berlaku. Datuk cerita juga poin yang paling penting adalah suatu Arafah tu sendiri, persediaan kita di Arafah. Sebab saya pernah lihat orang masuk di Arafah tertidur kan, setengah jam sebelum nak keluar barulah dia terbangun. Sangat-sangat rugi dan kena tengok balik podcast kita selepas ni. Yang paling penting adalah Datuk
Orang pergi haji, dah settle haji, dia balik, apa tanda-tanda haji tu haji mabrur ataupun Marlboro, Datuk? Dua. Yang ketiganya tu, akhirnya apa harapan Datuk bersama dengan kembara umrah pada tahun ni, insyaAllah. Silakan Datuk. Pertama sekali, alhamdulillah bagi mereka yang pergi ke Mekah nak buat haji dengan sungguh-sungguh, dia ikut nasihat sebagaimana yang disebut dalam ceramah dan kursus haji, dan dia praktis betul-betul apa yang dia buat itu. Jadi bila dah dia buat haji dengan baik tu, kita nak supaya haji dia tu jadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur ni sebagaimana yang disebut dalam hadis sahih, laisa lahu jazaa'il jannah. Tiada balasan kecuali syurga. Kalimah tiada balasan kecuali syurga ni satu kalimah yang dipanggil sebagai puncak. Kalau kita tanyalah seorang, you kerja nak apa? Dia kata nak duit. Sebenarnya duit tu tak habis. Dia ada matlamat, dia ada benda hati dia nak beli rumah, nak beli kereta cantik, nak beli motosikal besar, nak beli kebun, nak beli saham, nak apa-apa yang dia nak lah. Dia ada sesuatu. Duit ni alat je. Jadi dia ada nak, dia nak memiliki, dia nak. Semua yang dia nak tu sebenarnya jawapannya wujud pada syurga. Syurga ni ma tashtahihil anfus. Apa yang menjadi kecenderungan oleh jiwa raga yang nak syurga, tawar semua sekali. Saya ada buat satu buku tajuknya Syurga. Tapi buku tu tak siap-siap, sudah hampir 4 tahun. InsyaAllah saya akan cuba tahun hadapan untuk menyiapkannya. Dalam buku Syurga ni, kami telah sebut tentang kelebihan syurga ni. Bagaimana syurga ni luar biasa. Jadi bila Allah kata, Nabi kata, khususnya Rasulullah SAW menyebut tak ada balasan kecuali syurga, maknanya segala kamu nak tu Allah akan kurniakan. Ini kelebihan orang buat haji mabrur. Cuma nak tahu macam mana haji mabrur. Ada 2 riwayat bila Nabi ditanya wama birrul haj. Nabi kata 2 riwayat. Riwayat pertama, perangai dia bila dia balik ifsya'us salam. Dia selalu sampaikan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam ni menandakan hatinya baik dengan orang-orang Islam. Dia tak ada rasa dendam, rasa dengki, itu baik. Yang kedua, wa ita'amut ta'am. Perangai dia selalu jamu orang makan. Sebab tuan-tuan perasan tak? Siapa pernah pergi Mekah, tanyalah mana-mana yang pergi Mekah. Satu soalan, cepu mas tanya dia. Sepanjang awak pergi ke Mekah, awak pernah tak dijamu oleh orang? Jawab dia banyak. Ada orang tu sampai 2-3 kali, ada 3-4 kali, ada lebih lagi. Hak tak ada pun sekali, biasanya sekali ada orang jamu. Jamu tak mesti kenyang, tapi ada jamu. Maknanya satu benda yang kita nak import balik apabila kita balik daripada Mekah ni, nak masuk dalam jiwa kita ni adalah berkenaan dengan sifat pemurahnya. Sifat pemurah ni sifat yang baik. Jadi dengan sebab kita pergi ke Mekah, kita jamu orang makan. Bila jamu orang makan menunjukkan hati kita ni satunya baik dan berlaku sifat pengorbanan. Sebagaimana haji itu penuh dengan pengorbanan, kita zahirkan dengan ita'amut ta'am. Satu riwayat yang ketiga Nabi sebut, riwayat yang lain Nabi kata watibul kalam, baik cakapnya, ucapannya beradab, bersopan, sentiasa menghormati, sebab dia telah merasai tentang kelebihan ibadat haji itu yang cuba diserapkan dalam kehidupan dia. Jadi itu di antara yang kita kena tengok. Kalau biasanya banyak orang nampak kesan bila dia pulang daripada ibadat haji itu, dan dengan kesan tersebut dia membawa kebaikan. Poin yang terakhir sekali, kalau boleh kita sentiasa merujuk kepada ilmu. Dan banyak soalan haji, seingatan saya lebih pada 100 kita telah jawab dengan tuntas dalam Al-Inarah. Apps Al-Inarah ni tuan-tuan boleh tengok lah.
boleh tengok dalam Al-Inarah, kita jawab soalan haji, soalan lain, bab solat, bab apa, bab haji, bab rukun haji, bab wajib haji, bab perkara membatalkan haji, bab sunat-sunat haji dan seumpamanya, termasuklah juga umrah. Dan yang kedua, buku yang kami nyatakan adalah buku yang dikaryakan oleh Imam Nawawi. Buku ni bertajuk Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, dan kita syarah di mana huraian kita 90% lebih kita ambil pandangan daripada keputusan muzakarah haji kebangsaan. Seminar haji itu kita ambil, dan kita juga lihat kepada pandangan ulama dunia berdasarkan maslahah dan suasana yang memerlukannya. Jadi kita namakan dengan Tawdih, amat sesuai untuk menjadi buku iringan kita sepanjang kita berada di Mekah, di samping kita tanya kepada mutawif untuk kita pegang pendapat yang paling kukuh dalam kehidupan kita. Tuan, okey. Kembar Umrah alhamdulillah tahun ni semua jemaah haji yang bersama dengan Kembar Umrah akan diberikan hadiah buku ni tu. Ya, terima kasih. Dan semoga kita jadi celik haji. Kita tak nak ikut je, kita kena celik haji sebab kita nak merasai perasaan haji tu dengan sebenar-benarnya. Sebab itu kata ulama, kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita baca Quran, kita zikir, semua tu tidak dinisbahkan pada kita. Orang dah kata solat mamak, solat Ali, solat ni, puasa Ahmad, puasa Fatimah, puasa Zaki, tak ada. Orang tak kata apa ni zikir Abdullah zikir nak. Tapi bila pergi saja Mekah, haji lalu. Haji Abdullah, Hajjah Aminah, contoh. Dan Syekh Syarawi ulah, kenapa orang sebut hajinya? Bukan masalah riak. Bukan masalah riak. Masalah itu ada banyak maksud. Maksud pertama, kalau dia pergi Mekah haji tu, perangai dia rasa lain. Dia nak buat depan tu, oi, sebut haji. Sebab itu bila kata cerita tajuk haji bakil, macam tak kena. Sebab haji ni bukan bakil. Dalam kita baca riwayat, dia haji ni jadi pemurah. Dia tak jadi bakir. Jadi itu macam mana kesilapan berlaku atau kefahaman yang salah. Biar haji ni ita'am muta'am, jamu orang makan dan seumpama. Itu sebaliknya. Jadi haji tu. Jadi Syekh Syarawi ni ulama Mesir. Dia cerita kenapa sebut haji ni. Dia kata ini tujuannya. Antaranya dengan sebab haji ni jadi benteng kehidupan dia. Mengingatkan dia kedekatan dengan Kaabah, kedekatan dengan Mekah, kedekatan dengan Madinah, dengan Rasulullah SAW. Dalam arti kata lain, iaitu. Sebab itu kalau kita gilah tengok seorang tu senyap, dia tak cakap atuk kita ke, nyang kita ke, kalau kita tengok. Tapi bila lepas balik haji, cerita kan main. Lepas satu je. Kita duduk tepi dia 18 kali dah duduk dengar. Tapi orang mari cerita, dia seronok. Itu luar biasanya haji. Jadi kerana itu, bila kita kata haji ni adalah peluang terakhir kita, gunakanlah. Kata orang macam Haji Syafi'i cakap tadi, kita tak tahu kita boleh pergi ke Mekah lagi lepas tu tak. Kebanyakannya sekali tu je. Campur pula dengan sistem kota dan seumpamanya, payah dan amat sukar. Rezeki alhamdulillah, tapi kalau tak ada macam mana? Sebab itu kata ada haji, insya-Allah yang kedua saya syurkan pergi dengan kembara umrah, buat umrah pada bulan Ramadan. Buat umrah kerana umrah juga ada kelebihan-kelebihan tertentu yang boleh kita gunakan kehidupan kita ni untuk menambahkan koleksi pahala dan mencari keredaan Allah. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya doakan semoga Allah bagi haji dan umrah kita yang mabrur dan mabrurah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa ja'al umratana umratan mabruratan. Allahumma ja'al sa'yana sa'yan mashkura wa amalana amalan makbula wa tijaratana tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Tuan Haji Asy-Syafi'i selaku founder kepada
kembara umrah sendiri, datuk antara orang yang akan bersama dengan kembara umrah pada tahun ini untuk ibadah haji insya-Allah taala. Jadi tuan-puan yang sedang melihat, bagi mereka yang sedang melihat pakej-pakej haji kembara umrah, jangan lupa sama ada pergi ke cawangan-cawangan, cari HQ-nya, hubung ejen-ejen, wakil-wakil yang sah dengan kembara umrah untuk terus berdaftar secara terus, kerana tempat sangat terhad, lagi-lagilah sistem yang akan tutup pada 11 hari bulan pun macam tu akan dibuka kembali sikit demi sikit, tapi kena cepat, kena sangat-sangat cepat bagi mereka yang nak pergi dah haji dengan kembara umrah pada tahun ini. Dan saya akhirkan satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, tabi'u bainal haji wal umrah, berteruslah kamu dalam haji dan umrah, fa innahuma yanfayan al-faqra wadh-dhunub, sesungguhnya ianya menghilangkan kemiskinan, kama yanfi al-kayru khabsal hadid, seperti mana hilangnya karat di besi. Moga-moga tuan-puan dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dengan kami di kembara umrah untuk haji pada tahun 2026 ini. Walaupun 2026, 2025 adalah tarikh pendaftaran akhirnya insya-Allah taala. Sekali lagi terima kasih yang sudi menonton di semua medium yang kita bawakan pada kali ini. Sekali lagi wallahu alam, kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.